Yo guys, so hari ni aku nak review dua kuku hood brand Elba, model Venta dan Monza. Model Venta ni suction power dia 2200 menggunakan BLDC motor, manakala model Monza pula suction power dia adalah 2000 menggunakan AC motor. Okay, so kalau korang yang jenis selalu masak tu kan, kedua-dua model ni memang sesuai untuk korang. Sebab apa? Dia sekali dia sedut dengan bau mulut, bau ketiak, semua dia boleh sedut. Kalau jenis ruang korang tu besar kan, dapur tu memang besar sangat, boleh je ambil hood Elba model Venta jenis lantern. Kalau ruang dapur korang tu kecil pula kan, boleh je ambil hood Elba yang model Monza L shape ni kan, sebab dia pun nampak kemas, nampak simple, nampaklah just nice macam tu. Kedua-dua kuku hood ni ada function yang lebih kurang sama, ada sensor touch panel, 3 speed plus turbo, ada juga automatic timer, set berapa lama korang nak guna. Kuku hood Venta ni ada juga auto cleaning, fungsi dia untuk bersihkan hood motor. Tak adalah korang terlupa tutup lepas dah guna. So guys, kalau korang nak nampak dapur tu kan, nampak bersih, nampak cantik, nampak kemas, boleh terus grab cepat-cepat hood yang aku dah cerita tadi tu, boleh terus dapatkan dekat alat dapur berhampiran rumah korang tu.